GKSM? Apa perasaan GKSM sempena nak bersara ni, dan nasihat GKSM untuk semua para pelajar? Saya rasa bahagia, saya rasa relax sikit jadi tak payah fikir dah benda-benda sekolah, tapi walau bagaimana jiwa pendidik itu tetap ada. Nasihat saya kepada pelajar, belajar rajin-rajin, jangan terlibat dengan benda-benda yang negatif, jaga solat, hormat ibu, hormat guru, insyaAllah hidup akan diberkati. Gitu je lah. Okey, Assalamualaikum. Saya bersama PKM. Jadi PKM, apakah perasaan PKM nak bersara ni? Waalaikumsalam. Alhamdulillah diberi umur yang panjang sehingga tamat perkhidmatan. Jadi alhamdulillah bila dapat berakhir dengan baik pada dalam perkhidmatan kerajaan ini, perasaannya amat terharu lah. Pertama kan tidak dapat menyampaikan sepenuhnya apa yang kelebihannya ada pada saya untuk kepada anak-anak didik, kepada semua rakan pekerja, rakan-rakan setempat di inilah. Okey, jadi rasanya alhamdulillah ada terharu tak terharu juga, tapi nak rasa suka juga. Jadi Allah apapun dengan kesihatan yang ada pada hari ini, rasa terharu, rasa sedih, semua ada tetap. Tapi kita tak tahu di mana